Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sutamara Champion. Kembali lagi bersama saya Syaza dan saya Aira sebagai wartawan unit TV PSS Utama Media Kreatif anda pada video kali ini. Hari ini seluruh Malaysia bersatu hati meraihkan hari yang penuh semangat dan tenaga, iaitu Hari Sukan Negara. Hari di mana kita digalakkan untuk hidup aktif, sihat dan cerdas. Tidak peduli sama ada kita berlari, bersenam, menari ataupun sekadar berjalan santai. Yang penting kita kekal bergerak dan kekal semangat. Ya, betul tu. Hari Sukan Negara bukan semata-mata tentang pertandingan atau siapa paling kuat, tapi tentang semangat kesukanan, kerjasama dan disiplin diri. Hari Sukan Negara disambut setiap tahun sebagai usaha untuk menggalakkan rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. SMK Sarjana Utama turut tidak ketinggalan menyahut seruan ini dengan penganjuran aktiviti yang penuh semangat dan menyeronokkan. Hari Sukan Negara kali ini membuktikan bahawa bersukan tidak semestinya di padang atau gelanggang sahaja. Yang penting ialah semangat untuk kekal aktif dan sihat di mana sahaja kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan Hari Sukan Negara Perkhidmatan Sekolah SMK Sarjana Utama tahun 2020. Sekarang bersama saya Encik Tajul daripada Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Apa khabar Encik? Ya, Alhamdulillah. Apakah objektif Encik untuk program ini? Okey, objektif kami adalah kami membawakan Lori Wow ni, Awareness on Wheel, kepada masyarakat. Sekarang ini fokus pada sekolah lah, iaitu Happily. So, matlamat kami adalah untuk mendidik ataupun memberi pengetahuan berkaitan ilmu fizikal ataupun aktiviti fizikal untuk memperkenalkan kepada murid-murid ni ataupun adik-adik kita lah supaya kekal sihat dan pada masa akan datang lebih sihat lah. Okey, dan terakhir sekali, apakah harapan Encik untuk program ini? Okey, untuk harapan saya adalah supaya sekolah-sekolah lain tak kisahlah di sekitar Selangor, di mana-mana pun untuk join ataupun terlibat sekali dengan aktiviti ini supaya kita dapat memperkenalkan ataupun menyebarkan lagi ilmu aktiviti fizikal ni kepada anak-anak ataupun murid-murid pada masa akan datang. Okey, baik, terima kasih Encik. Sekarang saya bersama dengan saudara Izzat dan saudara Alif. Okey, apakah perasaan saudara tentang program pada hari ini? Perasaan saya sangat teruja dan seronok. Saya pula sangat happy. Okey. Sekarang bersama saya Puan Nur Anita binti Jaafar, Pengetua SMK Sarjana Utama. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Puan, mungkin Puan boleh kongsikan sedikit pandangan tentang kepentingan Hari Sukan kepada warga sekolah kita? Okey, alhamdulillah ya. Di Malaysia program Hari Sukan Negara ini sebenarnya amat menggalakkan pembentukan masyarakat ataupun rakyat yang sihat. Bukan sahaja di Malaysia tapi malahan di peringkat yang lebih kecil lagi, iaitu di sekolah. Apakah harapan Puan untuk warga Sutama sempena Hari Sukan Negara tahun ini? Okey, semoga semua warga Sutama dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan bersukan dan menjadi pemangkin kepada masyarakat yang sihat. Terima kasih Puan atas perkongsian yang sangat bermakna. Sama-sama. Akhir kata, semoga Hari Sukan Negara 2025 menjadi titik permulaan untuk kita terus mengamalkan gaya hidup sihat. Ingat, bersukan jangan hanya untuk hari ini tetapi untuk sepanjang hayat. Itu sahaja daripada kami. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.